Jangan solat zuhur pukul 3.40. Bahaya. Kan? Orang yang tak berusaha untuk dapat khusyuk, dia dilanat. Itu kata bahaya tu. Dalam ayat fawailul lil musallin. Celaka orang yang solat. Alladzina hum an solatihim sahun. Yang terhadap solat dia lalai. Lalai dalam solat ni satu, tadi yang Tuan Haji sebut tu lah, bila solat dah lambat ni kan. Tu nombor satu tu, lalai dari melaksanakan solat di awal waktu sehingga kerap lambat-lambat. Tapi bukan keluar waktu. Ni jadi anak jangan solat zuhur pukul 3.40. Bahaya. Kan? Bila jangan solat isyak pukul 11. Nak tidur pun solat tak boleh kan? Dia kalau bersebab lain. Kalau solat zuhur Ustaz 3.40 jalan jam tu lain. Ini ceritanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qajab lah. Yang tu yang tak boleh. Kalau bersebab tengah nunggu giliran nak cek doktor kan, nanti kalau pergi solat nanti doktor panggil kan, kena pergi beratur belakang balik, yang tu lain.